Negeri kita orang ambil dah. Hang bodoh. Negeri ni orang dah ambil dah. Saya nak mengimbau pada waktu dan ketika dulu, UMNO pun berada kepada naratif tersebut. Tetapi UMNO apabila kita memperjuang dan mempersoalkan tentang bangsa dan juga agama, kita dah lebih selanting ke sebelah kiri. Tetapi bila tiba satu-satu masa dan ketika tertentu, kita akan kembali ke center di tengah. Kita tak pernah drive di sebelah lorong kiri daripada awal sampai ke akhir. Saya rasa sama juga dengan PH pun macam tu juga. So ada masa kita bermain bab agama dan juga bangsa, tetapi kita menyadari bahawa politik yang dimainkan, naratif tersebut sudah tentunya akan membahayakan negara. Jadi apabila saya dengar apa yang dimainkan oleh Datuk Doktor tadi, lebih saya melihat bahawa ada unsur-unsur kebankrapan idea dan juga ketandusan strategi tu. Masalah dia sekarang ni, PAS memang kita tahu di mana-mana pun, Kelantan, Terengganu, negeri Kedah khasnya, mana-mana pemimpin mereka pun akan meletakkan sentimen itu di depan. Melayu, Islam, dan saya tengok juga tu baru-baru ni tu, jangan lupa soal penindasan. Kami ni negeri yang menjadi negeri pembangkang dianak tirikan. Terengganu main dengan bab royaltinya, katanya kenapa ditukar menjadi wang ihsan. Kelantan pun sama, tambah-tambah di Kedah tu. Cerita macam pihak tak bagi apa langsung. Lepas tu pula ada pula sentimen REE yang cuba dirampas oleh kerajaan pusat, padahal kita pun tahu soal REE ni pun belum difinalize kan. Apa jua yang termaktub pada undang-undang tubuh negeri dan juga perlembagaan persekutuan, kita tak pernah langgar kan. Apabila dah ada prosedur dan sebagainya, apa yang menjadi hak negeri lah. Apa yang menjadi hak persekutuan. Tetapi benda ni dimainkan awal, doktor. Sebab saya tengok mereka perlu mainkan benda ni awal. So sekiranya ada sesuatu yang berlaku, ada benda-benda yang pada hemat mereka boleh ditunggang dan boleh dijadikan sentimen, mereka akan ambil peluang itu. Jadi pada pandangan saya, mereka punya naratif sentimen ini sudah berkembang in the sense that bukan sekadar bangsa Melayu terancam, Islam terancam. Sekarang ni mereka ambil sentimen penindasan. Kok mana pun tidak adil, macam mana pun mereka ditindas, pusat tak adil dan sebagainya. Cerita bab Langkawi, kata cukai semua federal ambil. Hak bab mereka tak reti buat kerja tu, Datuk, mereka tak highlight pula. Mereka ambil sentimen pusat ambil semua, pusat ambil yang tu, pusat ambil yang ni dan sebagainya, Datuk. Jadi dah berkembang. Poin saya di peringkat yang pertama ni, dia bukan soal bangsa saja, bukan soal agama. Sekarang ni dilihat pula soal naratif penindasan yang katanya dibuat oleh kerajaan persekutuan, kerana mereka ni adalah negeri-negeri SG4.